Kak Melissa, gaji kasar saya RM6,000. Agak-agak okey tak kalau saya nak beli rumah harga RM500,000? Baru-baru ni ada klien tanya Melissa soalan cepu mas. Jawapan jujur Melissa, save dulu video ni. Jom kita breakdown reality dia. Ramai orang ingat bila gaji dah cecah RM6,000, kira dah layak nak beli rumah setengah juta. Tapi kan, mereka terlepas pandang perbezaan antara gaji atas kertas dengan baki duit poket yang tinggal. Disebabkan ramai tak tahu perbezaan ni, sebab tu ada orang gaji RM4,000 hidup tenang tak pening kepala, tapi yang gaji RM6,000 pula merana sebab tersalah beli rumah. Masalah dekat sini ialah gaji basic RM6,000. Lepas tolak KWSP, SOCSO dengan PCB, gaji bersih tinggal RM5,200. Kalau korang selamba saja pergi beli rumah RM500,000, ansuran bulanan bank dah boleh cecah RM2,300 hingga RM2,400 sebulan. Maksudnya korang dah serah hampir 46% daripada gaji bersih korang. Dan ini juga dah kira macam masuk zon merah Kalau korang jenis keras kepala dan nak juga beli rumah tersebut, bersedialah untuk sesak nafas hadap hutang ni selama 35 tahun akan datang. Ingat, RM2,400 tu baru saja installment rumah saja Korang boleh kira lagi kos maintenance, bil elektrik, cukai pintu, cukai tanah dan banyak lagi kos lain. Silat hari bulan, rumah yang nak beli tu boleh dijadikan satu beban. Sebaiknya cuba korang guna cara ini. 1. Pastikan gunakan maksimum 30% saja daripada pendapatan bersih untuk bayar ansuran rumah. Maksudnya allocation korang yang paling selamat adalah RM1,560 sebulan. Dengan bajet ini, harga rumah yang benar-benar mampu bilik untuk profil korang adalah sekitar RM330,000 hingga RM300,500. Kat mana nak cari rumah RM300,000 lagi ni Melissa? Ada. Di luar Lembah Kelang, masih banyak rumah landed dekat area Nilai ataupun Seremban. Dan di Lembah Kelang, korang boleh target unit apartmen ataupun kondominium servis yang subsale. Ini baru betul cara ukur baju di badan sendiri. Kalau korang nak Melissa bimbing, cuba DM dan komen kat bawah. Nanti Melissa bantu semakkan kelayakan dulu.